Ha. Mana mungkin masa wartawan tanya, masa tu pula tiba-tiba secara kebetulan KC dekat bawah negeri kau ni semua bersama dengan kau. Kelakar apa? Benda tu memang dah dirancang awal lah. Well plan benda tu. Sebab tu lah tiba-tiba keluar kenyataan media bersama dengan senarai nama KC. Aduh, kelakar betul lah. Betul, dirancang. Jangan buat ahli PKR bodoh. Kan? Itu je. Kalau wartawan tanya sekalipun, so jawapan dia tu mewakili diri dia secara peribadi. Dia tak boleh sebut, oh saya bersama dengan 20 ketua cabang di negeri ini. Amboi, bila kau meeting ni? Saya nak je tanya bila KC tu meeting dengan cabang tempat masing-masing. Ini bila apa pembodohan yang dibuat, dia rasa dia dah rancang elok dah. Dia ingat ini parti PAS agaknya kan. PAS boleh lah dia bodoh-bodoh kan. Kalaupun, okay, saya nak komen balik lah yang tadi kan. Okay, kalaupun ditanya oleh wartawan, siapakah calon-calon apa yang menjadi pilihan Sekpol. Contohlah dia tanya pada Sekpol ni kan. Jawab je lah, penamaan pun belum lagi kan. Ni baru start pukul 12 tadi. Tengoklah siapa yang bertanding. Dan daripada situ kita tengoklah apa misi, apa vision, visi dan misi setiap calon. Dan daripada situlah kita menilai.